Hai semua, selamat datang ke episod hari ini di mana kita akan membincangkan satu kerjaya yang kononnya cool, penuh gaya dan menjanjikan kekayaan yang luar biasa sehingga anda boleh beli pulau sendiri. Ya, kita bercakap tentang computer programming atau pengaturcaraan komputer. Kalau anda bayangkan pengaturcaraan ni macam babak filem Mission Impossible, pakai hoodie hitam dalam bilik gelap, jari menari laju kat papan kekunci, skrin hijau melimpah-limpah dengan kod rahsia. So, silalah berhenti bermimpi. Realitinya kan, kami sebenarnya cuma sengkumpulan manusia yang duduk membongkok depan monitor 12 jam sehari. Cuba faham, kenapa satu titik bertitik semikolon boleh meruntuhkan seluruh sistem company korang. Jadi, apa sebenarnya programming ni kan? Okey, secara teknikal, ia adalah proses memberi arahan kepada komputer. Tapi secara jujurnya, ia adalah seni memaki hamun sebuah mesin yang sangat bodoh. Komputer ni kawan-kawan, dia tak ada common sense. Kalau anda suruh dia buat kopi tapi lupa cakap kena letak air, dia akan bakar dapur anda tanpa rasa bersalah. Itulah pengaturcaraan. Cuba menjadi sangat spesifik kepada sesuatu entiti yang paling literal di alam semesta. Anda mungkin pernah dengar tentang bahasa pengaturcaraan atau programming language. Ada Python, Java, C++, Ruby. Bunyinya macam watak dalam komik Marvel, kan? Tapi sebenarnya setiap bahasa ni ada cara tersendiri untuk buat anda rasa macam nak baling laptop keluar dari tingkap. Contohnya kan, macam Python. Orang kata Python ni mesra pengguna. Kod dia nampak macam bahasa Inggeris mudah je. Tapi cuba letak satu space atau indentation, tiba-tiba seluruh program korang tu mogok. Manakala C++ pula, kalau anda gunakan C++, saya faham kenapa anda nampak 10 tahun lebih tua daripada umur anda yang sebenar. Ia direka untuk orang yang memang suka menyeksa diri sendiri. Dan jangan lupa Stack Overflow. Kalau anda seorang programmer dan anda kata anda tak pernah guna Stack Overflow, anda sebenarnya adalah penipu besar. Kerjaya kami ni 10% menulis kod, 90% lagi menyalin copy paste jawapan daripada orang yang kita tak kenal pun di internet. Kami bukan engineer, kami adalah pakar integrasi bahan kita semula digital. Paling kelakar bila orang tanya, kau programmer kan? Boleh tolong betulkan perintah aku tak? Dengar sini baik-baik. Mengetahui cara membina aplikasi web yang kompleks tidak bermakna saya tahu kenapa jenama printer tahun 90-an anda tu asyik paper jam. Itu bukanlah pengaturcaraan. Itu masalah teknikal, peranti yang hanya Tuhan saja tahu jawapan dia. Okey. Tapi kan, kenapa kita masih buat benda? Kenapa kita masih buat benda ni? Kenapa ramai orang masih nak belajar coding? Sebab ada satu perasaan God complex
bila kod yang anda tulis selama 3 hari akhirnya berjalan lancar tanpa error. Perasaan itu bertahan selama tepat 5 saat sebelum anda sedar ada bug baru yang muncul entah dari mana. Ia adalah kitaran toksik yang kami panggil sebagai kerjaya. Jadi, untuk anda yang baru nak berjinak-jinak dalam dunia IT sebab nak jadi macam Mark Zuckerberg, teruskan. Dunia sentiasa perlukan lebih ramai orang yang sanggup mengorbankan kesihatan tulang belakang mereka demi membina aplikasi yang akhirnya hanya digunakan untuk hantar gambar kucing. Sebelum saya terminate episod ni yang penuh positivity ni kan, saya ada satu lah kan pesanan. Kalau anda suka tengok skrin sampai mata berdarah dan bercakap dengan diri sendiri kan, pukul 3 pagi tentang kenapa variable X tak berfungsi, maka welcome to the club. Jangan lupa untuk subscribe podcast ni kalau anda nak dengar lagi kebenaran yang pahit tentang dunia teknologi. Tinggalkan komen tentang programming language yang mana paling banyak membuatkan anda menangis tahun ni. Okay, bye. Saya Sam nak pergi cari mana hilangnya satu lagi bracket dalam kod tadi kan.